Bayangkan seorang murid, dia bising, dia melawan, dia selalu buat masalah. Dan semua orang berkata, itu murid nakal. Tetapi persoalannya, adakah dia benar-benar nakal atau sebenarnya dia sedang menjerit meminta difahami? Kerana satu hakikat yang sangat menyentuh hati ialah ini, di sebalik murid yang nakal, ada hati yang mungkin sedang terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam bilik darjah kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai jenis murid. Ada murid yang mudah dibimbing, ada murid yang fokus, ada murid yang sentiasa memberi kerjasama. Namun, tidak kurang juga murid yang mencabar, murid yang bising degil, tidak fokus, sering melawan. Dan dalam situasi ini, kita sering melabel mereka sebagai murid nakal. Label ini seolah-olah menjadi identiti mereka. Namun di sinilah terletaknya masalah sebenar. Masalah sebenar bukan pada tingkah laku murid semata-mata. Masalah sebenar ialah apabila kita berhenti pada label tanpa berusaha memahami sebab di sebaliknya. Apabila kita melihat murid hanya sebagai nakal, kita kurang sabar, kita cepat menghukum, kita kurang empati. Sedangkan hakikatnya, tingkah laku adalah bahasa. Bahasa kepada emosi, bahasa kepada pengalaman, bahasa kepada luka. Murid yang bising mungkin ingin perhatian, tidak pernah didengari. Murid yang melawan mungkin pernah disakiti, pernah dipinggirkan. Masalah sebenar ialah apabila kita hanya melihat apa yang berlaku di luar tanpa memahami apa yang berlaku di dalam. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam pendidikan. Setiap tingkah laku murid mempunyai sebab yang tersembunyi. Satu, tingkah laku adalah cerminan emosi. Apabila murid bising melawan, tidak fokus, mungkin mereka sedang kecewa, sedang tertekan, sedang mencari perhatian. Dua, murid terluka, perlukan empati. Murid yang mencabar, bukan perlukan hukuman semata-mata, tetapi perlukan kefahaman, perlukan sokongan. Tiga, guru adalah agen penyembuhan. Guru bukan sekadar mengajar. Guru mendidik, guru membimbing. Guru menyentuh hati. Kadang-kadang, satu kata-kata baik dari guru boleh mengubah kehidupan murid. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang murid yang sangat nakal. Dia sering mengganggu kelas. Dia sering dimarahi. Dia sering dihukum. Namun tiada perubahan. Sehingga satu hari, seorang guru mengambil pendekatan berbeza. Dia tidak terus menghukum. Dia mendekati, dia bertanya, dia mendengar, dan akhirnya dia mengetahui murid itu datang dari keluarga yang bermasalah. Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Tingkah lakunya adalah jeritan. Jeritan untuk difahami. Apabila guru itu mula memberi perhatian, memberi kata-kata semangat, memberi ruang untuk bercakap, memberi kepercayaan, perlahan-lahan murid itu berubah. Kisah kedua, seorang murid yang terus dilabel dan dihukum tanpa usaha memahami. Akhirnya, dia semakin menjauh, semakin bermasalah. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada murid, tetapi pada pendekatan guru. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam dunia pendidikan, kita akan sentiasa berhadapan dengan murid yang mencabar. Namun di sebalik cabaran itu, ada peluang. Peluang untuk mengubah, peluang untuk menyentuh hati, peluang untuk menjadi insan yang memberi kesan besar dalam kehidupan murid. Setiap kali berhadapan dengan murid yang nakal, berhenti seketika. Tanya diri, apa yang murid ini sedang lalui? Apa yang dia perlukan sebenarnya? Mulakan dengan perubahan kecil, kurangkan label, tambahkan empati, dekati dengan kasih. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu guru terus kuat dan hebat dalam mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan guru yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai guru mendidik dengan hati. Ingatlah, murid nakal adalah murid terluka. Dan apabila kita memilih untuk memahami, kita sebenarnya sedang membantu mereka untuk sembuh. Teruskan mendidik, teruskan menyayangi.
kerana setiap sentuhan hati dari seorang guru mampu mengubah kehidupan seorang murid selamanya. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi guru yang bukan sahaja mengajar tetapi juga menyembuhkan, membimbing dan memberi harapan kepada setiap anak didik kita.